Di sempadan Thailand dan Kemboja, bunyi letupan yang kedengaran baru-baru ini mengembalikan bayang lama. Seorang askar Thailand cedera akibat letupan landas periuk api dan kedua-dua negara saling menuding jari. Laporan media antarabangsa seperti The Guardian dan AP News menyebut berlakunya tembakan rentas sempadan dan pemindahan penduduk kampung Prey Chan di wilayah pantai Mian Chey tidak lama selepas itu. Thailand mengumumkan penggantungan pelaksanaan perjanjian damai yang ditandatangani di Kuala Lumpur, sebuah perjanjian yang pada asalnya bertujuan meredakan ketegangan. Soalan besar yang timbul ialah, kenapa dua negara ini sering kembali ke ambang konflik walaupun rundingan damai sudah berkali-kali diusahakan? Untuk memahami krisis hari ini, kita perlu kembali beratus tahun ke belakang, ke zaman Angkor, Ayutthaya, penjajah Perancis dan peta sempadan yang tidak pernah benar-benar selesai. Konflik Thailand dan Kemboja tidak bermula dalam abad ke-20. Ia bermula jauh lebih awal ketika Kemboja diperintah oleh Empayar Angkor, sebuah kuasa besar antara abad ke-12 hingga ke-15. Dalam catatan sejarah Kemboja, jatuhnya kota Angkor pada tahun 1431 kepada kerajaan Siam dilihat sebagai permulaan zaman gelap mereka. Ingatan kolektif ini menjadikan Thailand sering digambarkan sebagai kuasa yang pernah menjajah dan merampas kekuatan Angkor. Di pihak Thailand pula, perkembangan Ayutthaya dilihat sebagai kebangkitan bangsa Thai. Ayutthaya menguasai negeri-negeri di sekitar Indochina, termasuk kawasan yang kini menjadi sempadan Kemboja moden. Dua naratif yang bertentangan. Satu melihat diri sebagai mangsa sejarah, satu lagi sebagai kuasa serantau, mencipta jurang psikologi yang kekal hingga hari ini. Apabila Perancis mula menjajah Indochina pada awal 1900 dan menandatangani perjanjian sempadan dengan Siam, mereka melukis peta berdasarkan tafsiran kolonial, bukan realiti komuniti setempat. Inilah permulaan kepada peta sempadan yang kabur dan sering bercanggah. Kuil Preah Vihear ialah simbol warisan Khmer, tetapi terletak di atas tebing batu di sempadan Thailand. Pada tahun 1962, Mahkamah Keadilan Antarabangsa memutuskan bahawa kuil itu milik Kemboja. Namun, keputusan itu tidak menyebut secara jelas kawasan sekitar kuil, termasuk jalan masuk, lereng bukit dan zon tinggi yang strategik. Inilah punca sebenar konflik moden. Bagi Thailand, akses utama ke Preah Vihear datang dari wilayah mereka. Bagi Kemboja, kuil itu ialah simbol identiti kebangsaan yang mesti dipertahankan. Bezanya, sebuah garis halus pada peta kolonial telah mencipta interpretasi berbeza selama puluhan tahun. Sebagai tambahan, kawasan berhutan yang mengelilingi kuil dipenuhi landmine peninggalan era Perang Saudara Kemboja dan konflik Indochina. Ini menjadikan kawasan tersebut bukan sahaja sensitif secara politik, tetapi juga berbahaya dari segi keselamatan. Banyak laporan NGO dan pemerhati antarabangsa menyebut bahawa periuk api yang tidak dibersihkan sepenuhnya sering menjadi punca kecederaan tentera dari kedua-dua negara. Tahun 2008 menjadi titik letusan besar. UNESCO mengiktiraf Preah Vihear sebagai tapak warisan dunia dan pengiktirafan itu dibuat melalui Kemboja, Thailand, melihat tindakan itu sebagai cubaan memperkukuh tuntutan wilayah. Dalam masa beberapa minggu, pertempuran meletus. Mortar, artileri dan penempatan penduduk dipindahkan. Dari tahun 2008 hingga 2011, sekurang-kurangnya 4 siri pertempuran besar tercetus. Kedua-dua pihak mengalami korban jiwa. Rumah, sekolah dan kuil kecil di kawasan sempadan rosak akibat tembakan balas-membalas. Pada 2013, Mahkamah Antarabangsa mengeluarkan tafsiran semula ke atas Keputusan 1962
dan mengiktiraf bahawa kawasan di sekitar kuil juga berada di bawah Kemboja. Thailand menerima keputusan itu, tetapi ketegangan di lapangan tidak pernah reda sepenuhnya. Konflik kecil, penyeludupan rentas sempadan dan tembakan amaran terus berlaku bertahun-tahun selepas itu. Dalam minggu-minggu kebelakangan ini, keadaan kembali meruncing. Laporan media menyebut seorang askar Thailand cedera dalam letupan periuk api berhampiran kawasan yang dipertikaikan. Thailand menuduh periuk api itu dipasang atau tidak dibersihkan oleh Kemboja. Kemboja pula menafikan dan mendakwa askar Thailand mencerobohi zon yang tidak dibenarkan. Beberapa jam selepas insiden itu, tembakan rentas sempadan berlaku di kawasan kampung Prechan. Kemboja menuduh Thailand menembak dahulu, manakala Thailand menyatakan bahawa mereka hanya membalas tembakan. Penduduk kampung dipindahkan serta-merta kerana bimbang konflik besar akan tercetus kembali. Thailand kemudian mengumumkan penggantungan pelaksanaan perjanjian damai yang dirangka di Kuala Lumpur, satu perjanjian yang pada asalnya disokong oleh pemimpin ASEAN serta pemerhati antarabangsa. Penggantungan ini bukan pembatalan penuh tetapi memberi isyarat bahawa tahap kepercayaan antara kedua-dua negara kini berada pada titik paling rapuh. Ada 5 sebab utama mengapa konflik Thailand-Kemboja sukar ditamatkan. Pertama, trauma sejarah. Kejatuhan Angkor dan hubungan rumit Ayutthaya Khmer sudah tertanam dalam naratif kebangsaan masing-masing. Kedua, peta kolonial yang tidak tepat. Perancis melukis sempadan tanpa mengambil kira topografi atau komuniti setempat. Garis yang tidak selari ini menjadi bom jangka. Ketiga, politik domestik. Dalam kedua-dua negara, isu sempadan sering digunakan untuk meraih sokongan nasionalis. Keempat, kawasan sempadan bernilai ekonomi gelap. Penyeludupan minyak, kayu, senjata dan pelbagai barangan lain menjadikan kawasan itu sensitif kepada perubahan penguatkuasaan. Kelima, realiti keselamatan, landmine, bekas kubu militan dan kesan perang saudara Kemboja menjadikan sempadan kekal berbahaya walaupun rundingan damai ditandatangani. Apabila kita melihat kembali seluruh perjalanan sejarah antara Thailand dan Kemboja, kita melihat satu pola. Konflik ini bukan sekadar pertikaian sempadan. Ia adalah gabungan memori sejarah, identiti kebangsaan, peta kolonial yang cuai dan keadaan politik semasa yang mudah meletus. Hari ini setiap insiden, sama ada letupan periuk api, tembakan amaran atau pengumuman penggantungan perjanjian, mempunyai potensi besar untuk mencetuskan krisis lebih luas. Di kampung-kampung seperti Prechan, ibu bapa kembali menyimpan beg kecemasan. Di pos tentera Thailand, askar mula menggandakan rondaan malam. Namun di sebalik ketegangan ini, harapan masih wujud. Sejarah menunjukkan konflik mereka pernah reda melalui rundingan. Jika kejujuran dan diplomasi diberi ruang, mungkin sempadan yang kini penuh ketakutan boleh menjadi lorong perdagangan dan kerjasama. Akhirnya, persoalan terbesar yang kekal ialah ini. Adakah ketegangan semasa hanya episod kecil dalam kitaran lama? Atau ia adalah isyarat bahawa sejarah Angkor dan Ayutthaya akan terus hidup di sempadan moden? Seperti biasa, kita hanya mampu menelusuri, memahami dan terus bertanya. Kerana sejarah tidak pernah mati. Ia cuma menunggu untuk diceritakan semula.